Assalamualaikum. Masya Allah. Wahai para wanita yang sedang menonton, hold sekejap. Tahan sekejap. Dengar yang saya nak kongsikan. Ini sangat penting. Betul tak kita kalaulah bekerja di luar, di pejabat ke, maksudnya kita wanita yang bekerja. Bila balik rumah tu kita rasa berat. Sebab kita dah penat. Sepatutnya kita rehat. Tapi kita bayangkan bila sampai rumah, anak, suami sedang menanti. Kita bayang dapur. Kita nak kena masak. Jadi macam mana tu? Kita nak ada mood booster. Macam mana kita nak balik dalam keadaan ceria? Padahal kita penat tak larat. Tapi kita tak boleh memilih untuk baring rehat sebab kita tahu ada tanggungjawab yang menanti kita di rumah. Jadi sama ada anda seorang isteri ataupun suami, saya nak bagi tips ni. Bila sampai rumah jangan terus buat kerja. Tolong bagi masa pada diri sendiri. Itu yang suami saya buat pada saya. Bila saya sampai rumah, dia tak bagi, okey duduk dulu. Dan saya dah terbiasa dah. Tak adanya letak beg terus ke dapur ke, letak beg terus buat kerja, tak ada. Memang dia nampak saya dah balik, dia terus kata, nak air coklat. Kadang tak tanya, dia dah siap-siap dah. Pagi sekali, petang sekali. Sebab dia tahu saya perlukan tenaga. Saya sangat bersyukur, Alhamdulillah. Itulah cara orang lelaki tunjuk kasih sayang. Dia memanglah tak susah orang lelaki nak cakap I love you, I miss you, I need you, I want you ke. Dia memang payah sikit. Tetapi kita kena terima bahawa bahasa cinta suami kita melalui tindakan. Masya Allah. Bila suami dah hulur segelas air tu, kan sambil kita duduk, berunjuk kaki sikit atas sofa tu kan. Kita rasa macam kita baru memulakan hari yang baru. Dengan aroma coklatnya, lepas tu setiap hirupan tu, saya seolah-olah sedang menghirup kolagen, astaxanthin, lepas tu white tomato. Jadi setiap hirupan tu saya nikmati dan saya hargai. Lepas tu insya-Allah badan yang rasa lesu, penat, tak ada mood semua tu, dia datang balik. Datang balik, kita terus ceria. Okey, nak makan apa hari ni? Okey, mai tolong Umi. Lepas tu anak datang bercerita pun kita okey je layan. Sambil masak layan, sampailah selesai rutin kita tu dalam keadaan kita gembira. Sebab sayanglah orang perempuan. Sayang sangat kalau kita biarkan diri kita penat, lepas tu kita tambah terus buat kerja, sayang apa? Kita hidam makan dalam keadaan kadang-kadang tu sebab penat dengan bentak-bentak. Lepas tu masa makan pun macam dalam keadaan tak bermaya. Patutnya waktu makan tu waktu kita bermesra kan? Kita boleh bergurau senda, kita boleh bercinta dan berkasih sayang. Tapi dah tak ada energi, dah penat tak larat, makan pun macam. Lepas tu dah tak larat nak bercakap, muka pun dah masam. Kita boleh bagi wajah yang ceria tempat kerja. Tapi bila dekat rumah, anak dan suami kita dapat sisa-sisa tenaga sahaja. Dapat wajah yang muram, wajah yang muncung. Samalah para suami. Kan kat pejabat kami lagi rajin. Ringan tulang. Bantu orang sana, bantu orang sini. Buat lawak. Tapi kat rumah diam je. Sebab sebenarnya dah tak ada tenaga dah. Nak bagi keceriaan pada keluarga. Jadi, sama ada anda perempuan atau lelaki, suami atau isteri, ibu atau ayah, sebenarnya coklat collagen ni sesuai untuk semua. Sebab coklat itu sendiri memang bukan tenaga dan tak ada flavonoid. Dia merangsang hormon gembira ceria tu, mood booster. Lepas tu dalamnya ada white tomato, sangat bagus untuk kesihatan kulit. Saya dah selalu terangkan dah, astaxanthin ni anti, kita panggil radikal bebas tu, dia antioksidan. Dia antioksidan, dia melawan radikal bebas. Itu yang membuatkan badan kita penat, tak bermaya, apa semua. Sebab badan kita penat berlawan dengan radikal bebas. Dan astaxanthin ni lah kaya dengan antioksidan. Lawan radikal bebas. Lepas tu ada pula kolagen. Kolagen bagus ni untuk lutut, untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit, apa semua. Untuk sendi-sendi tu. Jadi sendi itulah kita gunakan untuk kita buat kerja kan. Jadi insya-Allah moga minuman ini membantu anda. Kita buat ni adalah untuk membantu lebih ramai para wanita, para lelaki untuk kekal menjadi yang terbaik untuk di tempat kerja dan juga untuk keluarga tercinta. Selamat mencuba, insya-Allah anda akan rasai hasilnya. Tekan link di bawah sekarang, segera.